Alah coro lagi ya. Kandang je le kodang terbuik. Gila bilo, kawan tak ada tiba-tiba. Kan cik molinya. Mak, dendeng macu ah. What? Seru makan dengan lapang ya. Hah? Weh, cakuang le. Cakuang le. Yo, Ngai kowe. makan ah. Dalam masa wae macam kumpit ang gini mah. Balan yang. Kandang terbuik tiap bi. Ya kandang kowe tu arang itu. Naik tiap. Naik tiap panggung ni. Tu Rezi mai. Rezi dah sakit kawan. Ah sakit ini. Sakit. Sakit apa? Tak virus corona gini entah ada. Kita kembali corona. Betul. Kan nak sudah jaga kadang kabini deh. Ni dak kabini dah. Nyo petang dah kadang-kadang kat situ dah ndak. Calon mintu tiba rumah orang kalau biasanya kalau katunangan ni kan tukar cincin nak. Yo. Ada bagian naik adik dengan nak. Hanya orang jadinya lah receh orang adik emaknya orang. Istilah silaturahmi lo mencelik baah. Keluarga awak baah dan kecalamin nanti kan itu nak. Hanya lah kecik kau orang lah minta duit jilo sama orang. Kan ada sakit yang deh. Ayah kawan. Kadang kalau kecik tu orang nak emak je jawab saya. Dia dak adung dia aruk orang ni. Karena gua abi buat tempat orang ni. Dia kena ayam bila kau di renovasi Dah lah berhenti tukang ni kerja tidak boleh. Mungkin konsultasi konstruksi ekosistem agak kurang sempat ni. Itu main. Bade kate tau enggak? Yo kalau nak ke bawah kau kan ke bonam yang kepala tukang eh. Tukang saya ni deh. Tak wik. Menugang siko Yo apa dasar tanah kat lombik nyo. Kan saya tanah nak. Yo, tapi bawah kau siap. Buat kosiak tu. Jadi kosiaknya berlumpur-lumpur ni. Lumpur eh. Jadi kalau ada goyangan-goyangan ekosistem antara bumi dan langit, dah jadinya kompor deh. Tiba perguncangan lempeng ni ah. Itu yang kepala tukang ni kawan. So buat tanah aku bagai nyo tori. Berarti dia tukang dia tong mulai dari bawah sampai kaki ni. Iyo dikali dia tanah lu bagus tok gak ni dia tonggak ah. Kalau tukang nak petang anak enan baboni 18 lagi ke? Oh God! No God, please no! Itu perlu tukang itu. Cara rekor di mungu tu anak. Ayo. Tu anak. Sampai ibu-ibu anak mah. Ibu kan eh. Iya. Itulah. Kecik tukang nyo kau tanah serai nyo. Tu dia kati tonggak buih kan. Dia nya bergai kotak-kotak tanah ni. Rumah kotak dia air. Kau kan air. Iya. Dia ancak nak. Ancak kodang kawan. Panjang sapu. Oh 73. 3 meter. Yo. Lebar 1.5. Berarti kau untuk 2 ekor ayam ni Untuk 2 ekor ayam. Yo, di ayam jadi nyo lo selesai lapang main-main kan. Ya. Jadi nyo awet dari ayam ni. Biarlah 2 sah panjang umur kan. Betul. Kau tinggal Messi je lah. Cuma nampak jalan sudah bawa satu naik ambil ayam 2 keti. Ayam yang borik dulu. Borik. Lalu borik dia. Tu kecil dawit aku apa nyo. Sudahlah jalan lu payam buat ayam 2 keti tu kan. Payam lah siren ya. Kau tahu enggak adu je nasi semen pak ni. 2 nya kawan tak syarat je ni. Dulu 2 orang kau pemegang kau rompo ingin kancang ni kan. Anan 2 dia kau pemegang ni. Ini yang belakang kena sagu boy ni. Ayo. Onde. Encak belakang belum maduk. Itu kecil belum tukang ni. Belum maduk dia nya. Payah dia tu nya. Kalau maduk kan nampak dia kan. Nampak dia guna sagu encak belakang lak setik. Dia nampak kau belakang nak nampak dia. Nak jadi ayam dan 2 ke tu. Sama je Rezi tak kamu jadi Tak. Sama-sama kori. Orang kau ke yo awak ke kindak. Awak kori kayu, orang kori kidak.